Selamat pagi guys. Oke, pagi ini pagi yang hujan rintik-rintik di kampung. Oke, hari ini adalah 27/12. Ada di Keran, baru selesai di ujung padang sana. Kita pergi ambil jagung. Pergi ambil jagung di kebun. Min, Christmas. Ayo boleh. Ayolah oleh tau. Okey. Jagung. Durian tidak ada sudah. Yo, lubung kan? Ada tahu. Oh, main kata parking. Pergi ambil jagung di tapak perumahan. Rumah-rumah di kampung sudah siap. Pergi ambil sayur awal pagi. Ini pergi kebun. Ni macam-macam sayur ada. Tengok ada betik. Ambil betik dulu. Sejolok dia. Itu dia betik. Ini ada terung. Hujan. Hujan. Ni jangkau manis. Ni tapak tapak perumahan yang sudah terbengkalai lama. Bila dia mau buat rumah pun tidak tahu. Ini ada labu, bukan labu, kundur. Itu terung. Oke, lihat tapak. Sudah terbengkalai ini. Ini jagung. Ada cili, macam-macam ada sini. Itu dia jagung yang mau ambil. Jagung apa ini pun tak tahu. Oke, kita pergi tengok. Dia bagi tahu ada tanam petai. Petai bagus nih di bawah sini. Tengok dia sudah besar. Ini petai, pokok petai bagus nih. Ini dia jagung. Ambil jagung. Inilah jagung kampung. Rebus nih. Sedap nih. Macam-macam ada ke sini. Ada pisang. Ini ada mempelam.
Okey tak? Saya gali ke yang. Gino. Ano aja? Oh, okey ni. Pelam. Ini dia. Ini jagung. Makan jagung kita tengah hari ini, pagi ini. Tengok rumah orang kat atas sana. Ini tapak rumah saya yang sudah terbengkalai lama. Lupa sudah dengan jagung. Tanam tidak ingat sudah. Sudah tua. Jagung. Jagung spesial nih guys. Jagung tanam di depan rumah. Betik. Subur betik. Ada cili-cili. Jagung boleh tanam lagi lepas ni. Ni ada bendi, tangkuk manis. Ni pokok petai kampung. Pagi ini sudah turun gerimis, hujan renyai-renyai pagi hari. Oke, kita tengok hasil dia guys. Ini jagung. Nah, tu sudah penuh. Tu tempat ya. Penuh jagung. Masih banyak lagi. Mau ambil jagung, tapi ada yang sudah tua. Tidak ambil awal. Ya, kalau muda-muda sedap nih. Dia ada kawin pulut-pulut sikit. Dah tega aku. Pada pulut deh. Entah sok campur. Hasil dia. Ni mak tengah ambil jagung. Jagung manis. Pokok jagung. Walaupun di tengah semak, tapi masih lagi dia punya tu masih bagus. Tengok hasil dah. Penuh satu ini. Ingatkan sikit. Penuh. Sampai hujung sana pun masih ada lagi. Lagi guys, ini dia hasil pergi ngojau. Tengok ni penuh ingin. Dan juga ada sayur. Tengok dalam plastik saya pun ada penuh. Tengok cuaca hujan hari ini. Dan pagi ini pergi ngojau. Pergi ambil jagung. Hujan pagi ini. Pukul 8 pagi. 8.30 pagi. Hujan di kampung. Oke guys. Terima kasih karena menonton. Selamat pagi guys. Guys, ini dia hasil kita hari ini. Jagung.
Lalu kita mau proses ya, buang dia punya kulit dan rebus dia. Simple saya masak jagung ni, rebus. Okey. Kita tunggu. Tu mak sudah siapkan dia punya periuk tempat rebus dia. Okey. Buang dia punya kulit. Saya proses dulu. Okey. Okey, ni jagung. Tadi ambil ditebus. Ni kita buka dia punya kulit. Mau rebus dia. Okey. Ni penuh kita punya bakul. Mau rebus dia lagi. Okey. Okey. Selesai sudah buang punya kulit. Nah, ni hasil dia. Mau rebus saja. Sedap ni. Nah, hasil dia. Mak sudah start rebus dia. Kita pergi tengok. Rebus. Ni. Dah rebus. Jagung rebus. Jagung rebus. Nah, jagung sudah mau masak guys. Kita tengok dia punya ni. Sudah ni masak. Kita makan jagung. Jagung kampung. Ini lagi satu. Mantap. Jagung manis. Jagung manis. Ini dia punya tu. Masak sayur. Apa itu? Fishball ke keropok lekor? Keropok lekor. Terengganu. Apa kabar, Hen? Mantap. Sehat? Sehat. Mesti mau semangat-semangat. Ni Christmas. Tengok hujan ni, hujan. Keropok lekor.